Ada satu soalan. Boleh tak suami tundukkan isteri yang narsistik? Sebelum tu, saya Rama, seorang psikologis. Kalau perlukan bantuan, klik link bio. Ramai lelaki tanya, kalau isteri aku seorang narsistik, boleh tak aku didik dia, tundukkan dia dan ubah dia? Jawapannya ringkas. Sangat susah. Hampir mustahil. Seorang isteri yang narsistik tak nampak diri dia yang salah. Dia je sentiasa betul. Dia akan gunakan tangisan, ugutan, pujian palsu untuk kawal korang. Dan dia tak boleh terima teguran, walaupun daripada suami sendiri. Kenapa susah nak tundukkan? Sebab dia pakai ego sebagai perisai tau. Bila kau cuba nak betulkan, dia akan twist cerita. Kau pula yang akan nampak salah. Kau pula yang jadi nampak mangsa. Dia pula akan pakai cinta sebagai senjata. Hari ini dia akan buat korang rasa macam sayangi dan kau ingat aku dah tunjukkan ini aku. Esok dia akan buat kau tak layak dicintai. Lepas tu kau pula menagih cinta dia dan sebagainya. Itulah dinamakan emotional roller coaster, iaitu trauma bonding. Dan kau dah semakin lemah emosi. Dia sebenarnya takut hilang kuasa, bukan takut hilang korang. Jadi dia akan buat apa saja untuk pastikan korang kekal bawah dia. Kalau kau rasa kau akan tunduk diam dan korbankan harga diri semata-mata nak selamatkan rumah tangga, itu bukan cinta. Itu adalah penindasan. Suami bukanlah dilahirkan untuk tunduk pada manipulasi. Kalau korang nak ubah perhubungan, bukan tundukkan dia, tapi bangkit dengan sayangi diri dan lindungi diri korang sendiri. Dapatkan buku Buka Topi Narsis, klik link bio.